Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara tukar limit transaksi di aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita buka dulu aplikasi Touch 'n Go e-wallet dalam telefon kita. Kemudian kita dibawa ke paparan utama akaun Touch 'n Go e-wallet kita ni. Dekat sini untuk tukar limit ataupun adjust limit transaksi Touch 'n Go e-wallet, kita klik pada bahagian profil bahagian atas ni. Lepas tu akan keluar paparan profil kita ni. Dekat sini kita scroll ke bawah sehingga kita jumpa bahagian transaction limit ini. So, kita klik pada bahagian ini untuk kita ubah limit transaction bagi akaun Touch 'n Go e-wallet kita. Seterusnya, kita dibawa ke paparan ini. Dekat sini, kita akan nampak dua jenis transaksi yang kita boleh ubah limit, iaitu pembayaran ataupun payment dan juga transfer ataupun pindahan. So, untuk cara ubah limit bagi kedua-duanya adalah sama sahaja. Dan dekat bahagian bawah ni, dia dah bagi tahu sebarang kenaikan limit bagi transaksi akan efek selepas 12 jam kita buat pertukaran limit. Okey, jom kita try untuk ubah limit payment dahulu. So, kita klik yang ni, lepas tu akan keluar paparan payment limit ini. Dekat sini, kita akan nampak limit maksimum bulanan dan juga limit maksimum tahunan. Manakala di bahagian bawah ni, kita boleh ubah per payment limit. Maksudnya setiap kali nak buat bayaran, kita boleh ubah limit. So, kita boleh tarik je bahagian ni untuk kita ubah limit bayaran kita. Ataupun nak senang, kita tulis je limit dekat bahagian atas ni. Lepas tu, kita juga boleh ubah limit bayaran harian, daily payment limit. So, limit ni adalah limit harian yang kita boleh buat bayaran. Caranya sama juga macam bahagian atas ni, kita tarik je bahagian ini ataupun tulis je dekat bahagian atas ni. Bila dah siap semuanya limit kita dah ubah, kita klik pada bahagian save ini. Seterusnya, kita dibawa ke paparan yang ni. Dekat sini kita perlu masukkan nombor PIN bagi akaun Touch 'n Go e-wallet kita. Seterusnya akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu successful save. Ini bermaksud kita dah pun berjaya ubah limit transaksi pembayaran bagi akaun Touch 'n Go e-wallet kita. Seterusnya kita ubah limit bagi transfer pula. Sama sahaja caranya. Kita klik dulu transfer ni, seterusnya keluar paparan yang ni. Okey, dekat sini pula sama juga, kita boleh ubah limit mengikut cara yang tadi. Bila dah siap ubah, kita klik save. Senang kan? Setakat itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.